Ish, jadi kau tak pernah menabung? Tak, aku tak ada duit. Ya ke Fizi? Ya, betul. Kasihan deh. Tak apa. Dah ada tabung ni. Bila-bila Bakat sukan kanak-kanak. Manalah tahu esok-esok boleh mewakili negara. Oh, jadi kita bolehlah tunjuk bakat kita main bola. Pun belum lagi. Sikapnya baik. eloklah. Boleh rasa nanti. Betul-betul. Dapat kita orang rasa dulu. Makan yang dalam balang tu. Yang ni panas lagi. Buka elok-elok. Hauslah. Air kelapa ni boleh minum kan? Boleh. Nak atuk belah kan? Nak. Ehsan tak puasa. Kakak Mersanti. Alah, jom cepat. Nak ke mana lagi? Keluar kejap. Jalan elok-elok. Okey. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? 3, 4, 5. Kita orang pun 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun. Mahal ke penapis ni? Harganya berpatutan. Semua mampu beli. Sekarang ada tawaran istimewa. Diskaun 20% untuk semua. Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Wah, Upin pun nak jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Betul. Aku cakap betul kan? Ada sumpah. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena. Orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tak adalah sangat. Ada apa-apa yang nak ditolong? Ada? Tak apa-apa. Siapa dapat tangkap paling banyak, menang. Jom. Tu tumbang. Bukan. Pokok tu kena panah peti. Pagi ni, Atuk tengok banyak juga pokok yang besar-besar tumbang. Semua tu ditiup angin kencang semalam.